Ilmu agama wajib disampaikan kepada anak-anak autisme. Ibu bapa sebagai tonggak dalam membina sasiah mereka perlu mendapat sokongan daripada masyarakat dan pihak berautoriti agar usaha mendidik lebih sistematik dan tidak membebankan. Perinciannya kita bersama wartawan JAKIM, Leila Zin. Itulah cara tersendiri anak-anak autisma mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadahnya pula mungkin tidak sempurna, namun mereka berhak mendapat lenturan agama daripada ibu bapa. Mak ayah itu harus menunjuk cara, bagi ruang dan peluang untuk anak tu lihat, and then dia nampak macam mana kita buat, lepas tu dia tiru, dia buat. Sebab dia most of them ni kebanyakannya dia visual learner. Dia mengenal Tuhan itu wajib untuk anak kita memperkenalkan supaya anak itu ada tempat bergantung andai kita dah tak ada. Kalau you tak pernah ajar dia berdoa, dia nak berdoa pada siapa? Pada Allah kan? Kalau you tak pernah ajar dia berdoa, macam mana dia nak berdoa? So itulah tanggungjawab ibu bapa. Bagaimana dia kenal cara dia itu kerja Allah. Kita jalankan tanggungjawab kita. Cabaran yang dihadapi pula menuntut kekuatan emosi, fizikal dan mentalnya luar biasa. Selain perlu menimba ilmu bagi mengatasi setiap kesukaran yang bakal dihadapi. Justru, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menganjurkan pelbagai program bagi membantu ibu bapa mencari kaedah terbaik dalam mendidik anak autisma. Juga kita tidak pinggirkan. Memang masuk dalam kita punya sasaran dakwah. Mereka ni akan diberikan pendedahan, dapatkan ilmu lah bagaimana untuk menghadapi anak-anak autism. Supaya memastikan ilmu agama ataupun sentuhan agama itu sampai kepada mereka. Bukan setakat secara teori tetapi praktikalnya. Supaya mereka ni dapat ketenangan dan kedamaian melalui sentuhan Al-Quran, hadis dan sebagainya. Agak susah juga sebab kita nak terapkan dia punya agama, apa itu Tuhan dia yang mencipta. Solat tu semua, mengaji, kita kena amalkan benda tu. Nanti lama-lama dia akan dia ikut. Sometimes dia memang ada tantrum. Kita biar dia tantrum dulu. So dah lepas tu kita tanya dia, kita pujuk dia, kita bagi makanan kesukaan dia. Dia akan kandau, so dia akan tahu. Sokongan masyarakat juga amat penting agar momentum sentuhan agama itu terus utuh, sekaligus dapat membina ummah yang harmoni, aman dan damai. Itu sebab akak tak suka nak share sangat berapa jumlah yang kita dah belanjakan, apa effort kita dah buat. Sebab kadang-kadang dia boleh mengecilkan hati orang yang tak mampu buat effort sebanyak tu. Kita adalah hero kita. Ingat tu, sedih pula. Kita adalah hero kita. Dan takat mana kita dapat buat tu, kita dah terror dah tu. Orang tak nampak sehabis dari kita terbaik, itu orang. Kita tak perlu validation siapa-siapa. Kita buat yang terbaik. Gandingan pihak berautoriti dan sokongan komuniti terhadap usaha ibu bapa menyinari iman anak-anak autisma adalah satu perjuangan mulia untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Leila Zin, laporan JAKIM untuk RTM.